view dari sini pula. Macam ada viewpoint je atas tu. Wih, seram cik ni. Seram. Gila seram. Dalam ni tua juga kot. Dengan pasir pula jalan lupa pasir. Nampak jalan sepanjang layang bukit tu, yang putih lain tu, tu semua jalan. Memang betul-betul kat layang gunung jalan dia. Hari ni dah sampai Bandar Don Van. Bandar Don Van kat sini. Bandar di atas pegunungan ni. Bandar tu bukan lah town dia. Macam biasa lah, bukan kat Vietnam ni lebih kurang je. Bentuk dia lebih kurang, shape dia lebih kurang, susunan dia lebih kurang. Dan of course lah, tulisan semua tak faham kan. Ambil gambar je lah, video buat kenangan. Lapar lah, tapi tu lah, restoran halal tak ada sini. Alright, lagi sambung lagi. Ngahi. Timing tak kena lah isi minyak. Penuh geng-geng tua ni pula. Geng-geng tua ni pun nak isi minyak, ambil kau. Mau setengah jam ni sini confirm. Hotel Dong Van ni, sebelah Hotel Dong Van ni. Baik. No choice lah. Ya, pun nak lagi sikit ni, boleh lagi rasa ni. Demam isi minyak. Dah ready lah. Start sini buka siap-siap, beratur. Kalau tidak lambat lah kau. Welcome to Myovac. Dah sampai Myovac punya area. Welcome to Myovac, wonder of the world. Ni macam ada tugu apa dia buat tak tahu lah. Tengok sekejap. UNESCO. Limestone covering more than 60% of surface area. Oh. Use monument. Ramai orang ni. Mapiling. The Great Mapiling. Mapiling Pass. Myovac. Betul-betul kau berjalan dekat lereng gunung ni untuk sampai ke puncak dia. Slow-slow lah.
Setting workout terus. Cantik. Nampak lu confirm bancet lah, tak ada apa-apa. Motor ni rumah dia orang kot atas tu. Kalau rekod video ni tak habis ni. Luas mata memandang. Gua apa pula ni? Besar gila. Besar gila. Dalam tu macam pancit lah, pancit. Curam gila bawah ni. Penat. Penat guys. Penat gila. Demi view. Kau sanggup kan? Sanggup. Sanggup. Kena nampak dah hujung sana tu. Tu jalan dia, hujung sana. View dia luas mata memandang, tak nampak hujung. Tak ada hujung. Nampak masih diteruskan sikit lagi. Betul-betul jalan tepi tebing ni. Tu tebing. Tebing curam. Kalau tersilap langkah, innalillah. Tu je nak beritahu. Gayat. Dah tak gayat. Gayat siut. Dah datang sini tak naik Mapilang Pass ni, rugi besar. Tu punya view crazy. Oi, dah start gayat ni. Kan dah banyak batas kot. Sikit lah. Gayat lah aku. Uish, carun. Tak berani siut. Wow. Seram. Seram guys. Puncak daripada tu sampai puncak gila. Cukup lah sampai sini. Yang dalam internet tu batu tu. Batu tu yang ambil gambar. Tu kalau berani naik situ macam Mamat lelaki duduk tu. Aku tak berani. View paling crazy sekali aku pernah tengok. Kena hiking 1 kilo.
Gila, puas hati lah. Puas hati. Turun lah. Nampak balik lah. Puas ambil video. Tu atas tu, yang tadi tu, puncak tu. Tinggi gila. Diam, dong ban ni kan. Bahasa dia semua. Gila. Memang pas viewpoint. Tapungan air dia buat tu. Keadaan air. Boleh naik kapal Gila, semua orang berhenti kau-kau. Tak boleh tahan tengok view. View sepanjang jalan nama dia. Masuk juga Jalan Putih ni. Tadi kat sana. Nak tengok sungai tu jap. Tak ada dalam map ni, jalan ni baru. Tepi tebing kan ni. Wih, carun gila ni. Seram tu. Seram. Plan 2 cepat. Jom lah pergi hotel. Okay, ni view hotel. Ada view daripada bilik aku tu. Berawan. Berawan. Mendung. Kalau pagi ni tak nampak view ni kalau macam ni. Jom, kita kena gerak cepat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari ke-5. Kita akan menuju daripada Mio Bek ni menuju ke Hanoi. Kita target sampai Hanoi. So besok sehari ada kat Hanoi, boleh pusing Hanoi sikit. And then hari Jumaat kita nak gerak dah. Hari ni hari Rabu Rabu, besok Khamis, lusa Jumaat. So perjalanan ni lebih kurang 9 jam, 300 km macam tu lah. Okay, harap semuanya berjalan lancar lah. Jom gerak dulu. Ni motor masih lagi dalam keadaan baik.
Okay, cuaca mendung sikit ada gerimis sikit. Kita dah nak gerak daripada Myo Vec ni menuju ke Hanoi. Tengok, tak nampak apa. Alhamdulillah semalam cuaca elok. Hari ni cuaca agak mendung. Pagi selalunya kejap lagi tengah hari okey kot. Tak tahu macam mana. Apapun perjalanan mesti diteruskan. Nanti aku update lagi. Alright. Inilah town Myo Vec. Actually belakang atas dalam awan tu ada view lagi tu. Selamat tinggal Myo Vec. Sehingga berjumpa lagi. Keadaan kampus tebal Sekarang jalan dalam awan. Pandangan tak nampak sangat. Penglihatan hanya mungkin dalam 20 meter je ni. 10 ke 20 meter je. Memang tak nampak apa. Totally habis. View totally habis. Follow motor depan ni Oi, angin kuat dan berkabus berawan yang tak nampak jalan. 46 34 kilo lagi. Macam masuk alam lain sekarang. Oh, tengok. Tak ada kereta, tak ada motor ni. Jarak pandangan pun rasa 10 meter ni. Bismillahirrahmanirrahim. Takut ada benda kereta dah datang dari depan ke apa kan. Tak perasan. Angin kuat. Angin kuat dah. Jalan menuju ke Patnam. Patnam ni tahu view kampung dia cantik. Sejuk, berangin, berawan. Oh, jalan dia bergelombang jalan. Angin kuat, sejuk. Kita memasuki kampung yang di tengah-tengah pergunungan. Mutiara Fairway ni. Orang berhenti tepi macam ni je highway dia. Dia tak ada special halangan. Kita fairway pun view cantik juga. Alhamdulillah dah sampai Hanoi. Setelah 9 jam berfikir lingus daripada Myo Vec menuju ke Hanoi ni. 9 jam guys. Oh, penat. Distance 300 lebih je. Akhirnya dah sampai juga Hanoi. Alhamdulillah. Malam ni boleh makan lah. Makan makanan halal. This is real Hanoi guys. Real Hanoi. Daripada Gunung Ganang terus ke bandar. Inilah kesetakan bandar Hanoi. Kalau kau nak tahu. Semua kena hadap je lah. Pergi cari kedai makan Islam jap. Apa ni, satu hari tak makan. Akhirnya sampai di Nan and Kebab restoran halal. Halal restoran. Jom kita tengok ada apa menu ini dalam ni. Oh, alhamdulillah akhirnya dapat juga nasi kat Hanoi ni. Nasi halal, alhamdulillah. Jom makan-makan.
The Knot Coffee. Dapat di kat atas tu. Penuh tampal. Okay, aku dekat cafe Knot Cafe ni. Semua tampal note lah, penuh dalam background. Oh, pijan. Dah sampai. Jom lah. Nak hantar motor pukul 6. Saleh penuh. Inilah Hanoi guys. Penuh dengan kenderaan. Pukul 7.10 katanya. Tapi aku tak tunggu lah. Penuh dah orang standby tu. Train lalu tercelak pengguna ni. Ok, dah return balik motor. Terima kasih motor atas jasa. Kedai 135 ni kat Hanoi. Recommended korang boleh sewa dengan Mr. Min. Saya nak uruskan prosedur untuk refund balik. Ok, dah pun hantar motor. Sekarang kita menapak lah. Tak ada dah apa-apa dah. Pasal menapak lah. Menapak ke stesen kereta api. Tapi tak naik kereta api, kita naik bas. Ok, depan tu je. Tunggu bas. Lintas dulu. Makanan pun dah bungkus. Kebab. Malam kan makan ke hotel. Kebab halal. Hanoi Station. Tunggu bas tepi ke Hanoi ni je. Ni jadual bas daripada ke Hanoi nak pergi ke airport pukul 6 suku dengan pukul 7 ada. Dah naik bas lah. Bas pun dah bergerak meninggalkan city, Hanoi City. Berakhirlah touring untuk Chinese New Year tahun ni. Sehingga berjumpa lagi di negara yang lain yang semestinya menjaminkan cabaran yang berlainan di setiap negara, insyaAllah. Ok, tadi bas dah drop dekat airport. Sekarang ni menapak lagi ke hotel dalam 1.2 kilo. Exercise sikit. Ni ada taksi ni nak pancing belakang ni. Depan tu je. Lebih kurang lagi 600 meter kot. Depan ni Dragon Airport. Rasanya paling dekat hotel Dragon Airport ni. Tapi aku belah sana, seberang jalan. Lagi kena lintas jalan. Nampak sikit sampai lah. Esok pagi lepas subuh bergerak. Menapak je, tak jauh pun. KK517 Kuala Lumpur.